Strike gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel tu Zack. Okey. Hari ni medebeng lagi gang. Medebeng pam pasir gang. Pam pasir. Tapi air dalam lah, air dalam. Air dia keruh gang. Dalam tapi air keruh sikit. Atuk tak pastilah ikan mau makan ke tak kan, tapi Atuk dah sampai. Tadi Atuk hantar anak balik kolej kan. Jadi balik Atuk singgah lah. Manalah tahu ada rezeki Atuk ya. Ada rezeki Atuk manalah kita tahu. Mudah-mudahan insyaAllah. Semalam Atuk pergi cari konten. Semalam mancing dekat belakang rumah je, dekat Sungai Kintar. Tapi ada strike. Strike padu. Tapi kawan-kawan semua tengoklah. Tengoklah video ni Atuk tunjuk ni ya. Geng, strike geng. Ada makan geng. Strike. Oh kena. Kejap. Strike geng, strike. Oh, sangkut geng. Sayang geng. Putus geng, sangkut. Atuk try pump tak boleh. Bengkok Atuk punya pin sangkut dekat kayu ujung. Sayang, dah kena tadi. Dah strike dah. Atuk tak perasan sebab Atuk pergi tukar umpan belah jauh sana. Atuk pakai dua pancing, satu baling sini, satu lagi baling di ujung sana. Di belah depan sikit kan. Jadi masa dia strike tu Atuk tak perasan dia dah strike kuat tau. Atuk dengar bunyi. Atuk ingat sampah ke apa kan. Atuk datang sampai dekat pancing, nampak dia goyang-goyang. Kena ni kata kan. Rupanya memang sebelum tu dah kena. Bila dia kena kali kedua tu, danger kali kedua dia dah masuk dekat reba. Itulah sebab jauh kan. Kalau dekat memang yang mula-mula tu Atuk dah tarik dah. Tak bagi can. Okey lah geng. Atuk tak mau tunggu lama lah. Masa Atuk tak lama sini mancing. Dalam 2 jam je. Atuk dah kena balik lah dah. Okey, jom. Atuk nak setting, kita lancar. Okey geng, Atuk nak buat lontaran yang pertama ya. Ledak bom pelet. Ni dia. Okey, jom kita lancar. Okey geng. Tengah ada kelibat ikan besar, tapi tengah lah, jauh. Tak sampai untuk lontar lah. Tapi nampak kelibat dia main. Dia boiling. Tapi tak apalah. Kita try baling tepi kan. Lama-lama dia akan cium bau umpan dia akan ke tepi. Okey, jom. Okey geng, lontaran yang kedua.
strike geng. Pancing pendek ada strike. Pancing pendek ada strike. Goyang-goyang. Ni. Geng, tenggalan geng. Alhamdulillah, syukur. Strike seekor tenggalan. Okay, geng, aku dah simpan dalam bekas lah. Mana tahu kan dia bawa balik dia hidup kan. Boleh aku letak dalam aquarium. Okey, jom. Dia makan belah sana lagi. Atuk nak pindah pancing belah sana satu. Atuk nak main sana satu. Sana atuk letak 3 kan. Nak letak sini 2. Okey geng, satu pancing atuk letak belah sana. Sebab tadi dia makan belah sana. Orang dia strike kuat geng. Melentur geng. Kuat dia tarik geng. Geng, kasar geng. Alhamdulillah, syukur. Kasar geng. Atuk nak simpan dalam bekas. Okey, nantilah atuk tunjuk ikan. Melentur dia tarik geng. Ni geng, kita lontar belah sana lagi geng. Okey geng, sebelah sini dia makan 2. Sana tak makan. Jadi atuk tinggalkan satu pancing saja. Jadi sini atuk lontar 3 pancing ya. Jom. Sini 3 pancing sebab dia dah 2 kali makan sini.
Okey geng, dah strike 2 ekor seekor tu kecil 4 jari, satu lagi tu 5 jari. Alhamdulillah, syukur. Dia makan belah sini geng. Tadi atuk mula buang pancing sana, satu atuk buang sana. Lala yang atuk buang last tu, buang sana tu dia makan. Jadi atuk pindah 3 kat sini. Satu tu atuk buang kat sana lagi sebab sana dah ada dedak dalam air kan. Takut ada yang daripada depannya keluar kena sini. Yang ini maintain 3 sebab dia kuat makan kat sini tadi. Okey, jom kita tunggu. Atuk ada 1 jam lagi. Ada makan geng, orang tengah tu. Tu kendor tali. Ada makan geng yang tengah ni. Tali kendor. Ada. Tak lekat geng. Sayang. Tadi bukan tak lekat geng, lekat. Atuk ikat mata pancing macam mana entah. Dia lucut. Nampak? Lucut. Atuk tak betul ikat. Dah kena dah tadi seekor, sayang. Macam mana mata pancing boleh lucut ikat? Sayang geng, atuk tak tahu macam mana atuk ikat, tak tahulah. Maknanya sini ada 3 strike. Yang satu lagi pun pancing, atuk akan pindah sini juga. Sebab semua strike kat sini 3. Yang satu tadi lucut sebab Okey geng, atuk dah habis memancing lah. Atuk kena balik lah. Atuk mancing 2 jam je. 2 jam pun alhamdulillah lah. Ada juga hasil dia. Rezeki atuk lah. 2 ekor ni dia. Ekor sosik, ekor kecil. Ni ada 2 ekor tengah lah. Bateri atuk habis pula. Nak cuba cari bateri untuk dia hidup kan, boleh masuk dalam aquarium. Okey geng, musim banjir susah geng, atuk nak cari strike. Pasal atuk pergi jauh cari strike sampai Sungai Perak. Alhamdulillah dapatlah 2 strike juga. Okey, sampai di sini sajalah atuk memancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga bertemu di lain konten. Okey, bye.